Setelah setahun berlalu, kes simbahan aset membabitkan pemain sayap Selangor dan Harimau Malaya, Faisal Halim diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Pada 5 Mei 2024, Malaysia digemparkan dengan berita tragis apabila pemain bola sepak negara, Faisal Halim diserang dan disimbah aset di sebuah pusat memberi belah di ibu negara. Tindakan terkutuk oleh individu yang tidak dikenali itu telah menyebabkan karier Faisal Halim hampir tamat apabila beliau terpaksa melalui beberapa siri pembedahan di hospital. Dalam sesi sidang media pada Khamis, Peguam Faisal Halim menyatakan bahawa kes ini telah diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut setelah menerima satu surat makluman daripada Jabatan Peguam Negara. Walau bagaimanapun, kami telah menerima satu surat daripada Jabatan Peguam Negara, di mana pihak kami dimaklumkan bahawa kes ini sudah diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut, no further action, kata Peguam menurut laporan video wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Harimau Malaya bakal berdepan pasukan ke-72 dunia bagi aksi pemanas badan yang bakal berlangsung hujung Mei ini. Skuad kendalian petir Klamovski beraksi cemerlang pada aksi pembukaan kumpulan F, Kelayakan Piala Asia 2027 menentang pasukan ke-175 dunia, Nepal pada 25 Mac ini. Pasukan kebangsaan melakukan persiapan rapi untuk menghadapi jago Asia Tenggara, Vietnam bagi aksi kedua kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBG. Harimau Malaya menerusi satu pengumuman oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, mengesahkan bahawa Malaysia akan menentang pasukan ke-72, Capir Verdir pada Khamis, 29 Mei ini. Perlawanan yang bakal berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, ceras itu bakal menjadi aksi pemanas badan penting sebelum berdepan anak buah Kim Sang-sik. Terima kasih Johor Darul Tazim, JDT, jumpa lagi nanti. Demikianlah ucapan terakhir tonggak tengah JDT, Ruo Han apabila memuat naik salam perpisahan kepada pasukan itu selepas 7 tahun bersama skuad Harimau Selatan tersebut. Ruo Han, 24 tahun dalam satu hantaran di laman Instagram mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih buat pemilik kelab, DYAM Tunku Mahkota Ismail di atas jasa baik menjaga beliau selama ini. Selepas 7 tahun yang penuh kenangan, tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih kepada pemilik kelab, DYAM Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, tulis Ruo Han. Sepanjang detik suka, duka dan juga kecederaan, kelab ini selalu menjaga saya dengan sangat baik. Untuk rekod, Ruo Han yang berasal dari Kulim, Kedah sertai Akademi JDT pada tahun 2018 ketika berusia 17 tahun yang juga juara program pencarian bakat, Mencari Ramli musim ke-6.